Jadi, ibu bapa zaman sekarang ni kan, kadang-kadang rasa macam sesat dalam lautan maklumat. Sana-sini orang bagi nasihat, tapi mana satu yang betul-betul menjadi? Dalam kupasan kali ini, kita akan bedah satu rangka kerja yang best, yang gabungkan psikologi moden dengan hikmah turun-temurun untuk bantu kita lahirkan anak-anak yang hebat. Cuba fikir sekejap, kalau anda boleh pilih satu je faktor yang paling penting, apa agaknya? Pendidikan? Disiplin? Sebenarnya jawapannya mungkin sesuatu yang jauh lebih asas dan itulah yang kita akan rungkai sama-sama. Baiklah, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Kita akan lalui 5 langkah utama. Semuanya bermula dengan diri kita sendiri. Lepas tu kita bina hubungan, kita latih karakter, kita disiplinkan dengan cara yang betul dan akhir sekali macam mana nak hadap dunia moden yang penuh cabaran ni. Jom kita mula. Langkah pertama, keibubapaan bermula dengan anda. Bunyinya macam klise kan? Tapi percayalah, inilah tapak kepada segala-galanya. Kalau tapak ni goyang, yang lain semua akan ikut goyang. Jadi, apa mesej nombor 1 yang anak kita kena rasa? Adik selamat dengan mak, adik selamat dengan ayah. Dan selamat kat sini, bukan setakat selamat dari segi fizikal je. Ia lebih kepada keselamatan emosi. Adakah kita ni pelabuhan yang tenang untuk dia? Atau kita sendiri yang jadi ribut dalam hidup dia? Bila kita tenang, barulah dia rasa selamat untuk mencuba dan selamat untuk buat silap. Persoalannya, mana kita nak dapat ketenangan tu dalam dunia yang kelam kabut ni? Ia adalah sesuatu yang sangat asas. Doa. Kebergantungan 100% pada Tuhan. Dan ni bukan cakap-cakap kosong tau. Bayangkan anak-anak nampak kita. Setiap kali kita buntu nak buat pilihan, kita solat istikharah. Setiap kali kita perlukan sesuatu, kita solat hajat. Setiap kali dapat berita baik, kita terus sujud syukur. Apa yang dia belajar? Dia belajar yang sumber kekuatan kita bukanlah diri kita sendiri, tapi datang dari sesuatu yang maha agung. Itulah punca ketenangan yang sebenar. Okey, bila anak dah rasa selamat, kita naik ke tingkat seterusnya. Bina hubungan sebelum memperbetulkan. Ini sangat penting. Kita kena deposit kasih sayang banyak-banyak dulu, barulah kita boleh keluarkan teguran bila perlu. Mesejnya mudah je. Walau apa pun yang jadi, mak ayah tetap sayang adik. Cuba fikir macam ni. Hubungan yang kuat tu macam talian internet antara kita dengan anak. Kalau signal kuat, barulah mesej nasihat kita tu boleh sampai ke hati dia. Kalau signal lemah, asyik error je lah. Petikan ni kan memang mendalam betul. Kalau awak rasa disayangi kat rumah, awak takkan cari kasih sayang tu kat tempat lain. Kasih sayang di rumah tu bukan sekadar buat kita rasa best tau. Ia sebenarnya macam vaksin yang melindungi anak kita dari pengaruh-pengaruh tak elok kat luar sana. Apa yang anak kita paling nak sebenarnya bukanlah hiburan, tapi kehadiran kita. Itu je. Okey, jadi kita dah ada tapak yang kukuh, hubungan pun dah kuat. Sekarang baru masanya untuk kita latih karakter diorang. Dan ini bukan setakat suruh-suruh ya. Ini adalah tentang kita sendiri jadi contoh teladan. Mesej kat peringkat ni pula ialah, awak ada tujuan hidup dan awak mampu untuk capai tujuan tu. Nampak tak anjakan tu? Kita bukan lagi sekadar pelindung, tapi kita dah jadi macam coach yang betul-betul percaya pada potensi dia dan kita tunjukkan jalannya melalui contoh kita sendiri. Sebab apa? Sebabnya mudah. Anak-anak ni, diorang dengar guna mata, bukan telinga. Kita boleh bagi ceramah berjam-jam pasal kejujuran, tapi kalau dia nampak kita tipu sekali je, semua ceramah kita tadi automatik jadi kosong. Apa yang kita buat, jauh lebih kuat bunyinya daripada apa yang kita cakap. Kita dah bina asas, bina hubungan dan dah jadi coach. Tapi anak-anak tetap akan buat silap, itu normal. Soalannya macam mana nak perbetulkan? Inilah puncak piramid kita. Disiplin yang membina tanggungjawab. Ingat, tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Dan mesej terakhir yang diorang kena faham ialah setiap tindakan awak ada akibatnya dan awak bertanggungjawab ke atasnya. Ramai orang salah faham, diorang ingat disiplin tu sama dengan hukuman. Tapi dalam rangka kerja ni, disiplin adalah satu proses pembelajaran. Ia macam sesi latihan untuk kehidupan sebenar yang kita buat dalam gimnasium yang selamat dan penuh kasih sayang, iaitu rumah kita. Nak faham lagi senang, jom kita bandingkan 2 gaya ni. 1, gaya dinding bata. Kaku, ikut cara ayah atau tak payah langsung, semuanya berdasarkan rasa takut. Satu lagi pula, gaya tulang belakang. Tegas tapi adil. Ibu sayang kamu, tapi jawapannya tetap tidak. Ada batasan yang jelas, tapi kita sampaikan dengan hormat. Inilah gaya yang kita nak capai. Kita jadi pembimbing, bukan diktator. Okey, kita dah ada rangka kerja yang lengkap dari tapak sampai ke bumbung. Sekarang, soalan paling besar. Macam mana nak guna semua ni untuk hadap cabaran-cabaran dunia hari ni?
terutamanya dunia digital. Ada satu panduan klasik yang sangat praktikal. Dari lahir sampai umur 7 tahun, tugas utama kita main dengan diorang, bina hubungan tu. Umur 7 sampai 14, kita mula jadi cikgu. Ajar adab, ilmu, tanggungjawab. Tapi, lepas umur 14, peranan kita kena berubah lagi. Kita kena jadi kawan diorang, tempat diorang rujuk. Kalau kita masih nak jadi cikgu disiplin pada anak umur 16 tahun, memang cari pasal lah jawabnya. Dan kenapa penting sangat untuk jadi kawan diorang? Sebab dunia yang diorang hadapi sekarang ni sangat berbeza. Slide ni, jujur saya cakap, memang menakutkan. Di UK, purata umur budak pertama kali terdedah kepada bahan lucah ialah 8 tahun. Bukan 18 ya, tapi 8. Ini bukan lagi masalah nanti bila dia dah besar. Ini masalah sekarang. Jadi, apa kita nak buat? Ini beberapa peraturan asas yang sangat penting. Pertama, layan internet tu macam pistol yang berisi peluru. Kena serius. Kedua, satu peraturan mudah. Tiada telefon, tiada komputer dalam bilik tidur seorang diri. Titik. Dan ketiga, yang paling susah tapi paling penting, jangan hanya ajar diorang apa nak fikir, tapi ajar bagaimana untuk berfikir. Supaya diorang boleh tapis sendiri semua maklumat yang datang macam tsunami setiap hari. Kita kepada persoalan terakhir yang paling mencabar sekali. Kita dah bina tapak yang kukuh, dah siram dengan kasih sayang, dah latih dan bimbing sebaik mungkin. Tapi pada akhirnya, kita kena lepaskan. Jadi soalannya, selepas kita dah bina semuanya, bagaimana kita nak belajar untuk percaya pada perjalanan mereka dan percaya pada perancangannya?